Media dan para ahli politik Malaysia menyoroti Indonesia terhadap agenda diplomasi Pak Prabowo dalam beberapa hari terakhir yang melakukan kunjungan ke negara besar seperti Pakistan dan Rusia, termasuk bertemu Putin, serta para petinggi pemimpin Pakistan. Kemampuan Pak Prabowo membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan global dapat membuka peluang kerjasama baru dan memperkuat arus investasi asing ke Indonesia. Para ahli politik Malaysia pun menilai, Pak Prabowo lebih ahli dalam merangsang ekonomi negara dibandingkan Anwar Ibrahim. Mereka pun mengkritik keras kinerja Anwar Ibrahim karena lambat merangsang ekonomi negara, serta rasio hutang negara mendekati 70% dari GDP, dan khawatir hutang ini terus membengkak. Fakta di lapangan selalu tidak sesuai dengan data kerajaan, banyak restoran-restoran di Malaysia yang mengalami kerugian, begitu kata ahli politik Malaysia. Mari kita simak video lengkapnya. Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ini sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN. Bawa Brazil. Brazil itu perang. Musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa. Diserutah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Malaysia itu dunia bagi perhatian. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Aduh, Anwar kena mandi mungkin. Kalau ada 7 sungai ke dekat Sabah tu kan, dia kena ambil air 7 sungai. Tak cukup. 77 jenis bunga, 77 gunung dia kena cari. Untuk buang dia bersui. Untuk buang sial dia tu. Itu. Indonesia bersikap terbuka untuk perniagaan dan mengalu-alukan pelaburan syarikat Rusia ke dalam pasaran negara itu. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Jakarta sedia mengundang semua pihak khususnya entiti dari Rusia untuk terlibat dalam ekonomi negaranya. Dia cakap pasal rangsangan, okey? Prabowo dan rangsangan. Jangan ingat hanya router yang mampu merangsang. Ya. Prabowo juga Mampu merangsang. Prabowo lagi gila. Hebat merangsang. Ini orang yang nak cuba merangsang seorang router pun gagal. Prabowo dia merangsang. Tetapi sebelum Prabowo merangsang, 2 tahun lepas, Aku tertinggal apa yang Prabowo rangsang dengan Anwar ni? Biar menjadi satu conundrum. Sebelum ini, adakah Prabowo punya rangsangan itu rangsangan yang terancang? Maksudnya boleh lepas. Alright. Okay guys, kita akan bercakap mengenai bagaimana ekonomi kita is like shit. Anwar Ibrahim tak nak buat apa-apa rangsangan ekonomi. Sementara itu di Indonesia, Prabowo telah melaksanakan dan bahkan melaksanakan banyak ransangan ekonomi yang boleh membantu untuk boost consumption. Ya. Okey. Anas boleh tak explain apa yang sedang berlaku di Indonesia dan bagaimana Prabowo mengambil langkah-langkah yang patut diambil? Okey. Daripada segi yang sepatutnya dibuat oleh seorang ketua negara yang tak dibuat oleh Anwar Ibrahim, Anas, while our economy is turning into shit really fast. Dia apa yang tidak dibuat oleh Anwar Ibrahim yang dibuat oleh Prabowo, kerajaan Prabowo. Dia tahu masalah dia apa? Masalah daripada segi makroekonominya adalah kekurangan permintaan. Bila false in demand, apa jadi? Kilang akan tutup, permintaan kurang, ekonomi tak berkembang. Bila kilang tutup, Bang Zam, orang tak dapat gaji. Kan? Aku tengok berita Indonesia ni, dia tunjuk dekat kawasan yang kilang ni kan banyak pekerja, kawasan industri. So pasar semua tau. Ekonomi bergerak di situ. Bila orang pekerja kilang ni kena buang kerja, pasar pun tutup. Itu kesan rantaian. Betul. Jadi apa yang kerajaan ni buat adalah dia kata dia akan encourage growth by increasing consumption. Maksudnya pertumbuhan melalui perbelanjaan. Pertambahan perbelanjaan. Betul. Dalam ekonomi ni, geng, aku nak beritahu kau, yang ni Rafizi sampah tu pun tak tahu. Jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah pendapatan. Mana datang dulu antara jumlah pendapatan dengan perbelanjaan? Perbelanjaan dulu, baru pendapatan ada. Company berhutang, invest dulu. Engkau hutang kredit kad, engkau beli barang, kau belanja, baru ada permintaan. So total gross domestic product itu adalah jumlah semua permintaan, jumlah orang belanja dalam ekonomi. Okay? Kita punya hutang negara dah sampai 65 to GDP tau sekarang ni. 65% berbanding saiz ekonomi kan. Itu kalau saiz ekonomi kita itu betul. Tapi kita tahu is inflated punya figure. Betul figure kan. Betul. Jadi
what happened? On one hand, kau terkenakan cukai bawah, tapi at the same time hutang makin banyak juga. Dan hutang ni meningkat dalam masa perbelanjaan ni beratus-ratus bilion. 250 bilion. So sebab itulah Anas, Abang Zam, kita tak ada apa-apa stimulus package. Tak ada apa-apa yang boleh memberikan kita merangsang ekonomi. Sepatutnya Anwar Ibrahim hebat dengan rangsangan. Lepas Kan? Tetapi dia gagal. dia gagal merangsang. Dia terangsang sendiri je. Dia hanya dia terangsang diri sendiri ketika dia buat upacara pemujaan ke atas diri dia di Stadium Aljaitar dan tempat-tempat lain. Ya. Baru ni upacara pemujaan diri dan keluarganya di Johor Bahru. Dia hanya steam. Ya. Untuk diri dia sendiri. Ya. Orang lain tak steam pun tengok. Ha. Tak terangsang, masuk Ya. aku silap. Ya. Dia hanya terangsang bagi diri dia bila Ya. diri dia di depan pentas. So semacam semalam baru-baru ni 2 hari yang lepas saya dengan Richard pergi makan dekat restoran Arab dekat Taman Melati. Itu adalah hari Ahad Richard. Kita pergi makan hari Ahad. Biasanya kalau minggu gaji dan 22 hari bulan tu penjawat awam dah dapat gaji, restoran-restoran yang Arab ni kan, dia bukannya mahal pun. Kalau kita makan satu kepala dalam RM25 biasanya kan. Saya rasa Abang Zam saya pernah bawa ke sana, Anas saya pernah bawa ke sana. Malam tu Anas, hari Ahad ya. Pukul 8 lebih kosong. Di mana ni? Hanya ada di Taman Melati. Okey. Hadramaut. Oh, kosong, kosong. Anas. Minggu, hujung minggu orang dapat gaji, tempat tu kosong. Tak. Hari Sabtu malam, Sabtu malam tu kita ada pusing ke situ juga. Dan tempat itu pun tak penuh seperti biasa. So orang mula tertanya-tanya, kalau tak, biasanya kalau hujung minggu gaji ni, kan kat tempat-tempat restoran Arab ni penuh. Dulu ingat lagi nak parking susah Tetapi tu. bila saya tanya dengan restoran manager, dia kata, oh, tahun ini bisnes makin teruk. So that is the situation. How bad is the situation? Tetapi kita ada kerajaan yang menafikan bahawa ekonomi is not doing well. Ya. Betul? It's not doing well. Sebab itulah tak adanya rancangan stimulus ekonomi. Kita tak dengar daripada Anwar masuk sampai sekarang kita ada rancangan untuk merancangkan ekonomi. Dia lepas tu ni Ray Roshati Abdul Ghani kata data boleh tipu ke? Data ni dia bukan tipu, dia bergantung pada tukang ambil data tu. Dia bergantung pada cara macam mana kau buat survey. Ya. So kalau survey kau sampah, data kau tu sendiri memang mengarut lah. Ya. Ini bukan data sains gang. Ini data berdasarkan survey. Sama juga dengan GDP berdasarkan survey. So pasal itulah orang yang buat GDP peringkat awal dia kata macam mana kalau negara nak membangun, nak identify ekonomi growth or not. Sebab daripada data saja kau tak boleh nampak. Dia kata apa tahu? Ni pada tahun 70-an dulu lah. Ya. Dia kata look at rakyat dia punya pemakanan, kan, ada peningkatan atau tak dengan kesihatan gigi. Dia kata as simple as that. Ya. Sebab kadang-kadang data ni ialah tambah pula data ekonomi ni gila kau. Kau ingat macam mana Dorsum dapat data tu? It's based on survey. Ya. Dia macam apa, kita ada apa komentar bagi tahu macam BSKL punya indeks kan. Ya. Company kecil mungkin tengah rugi, company besar punya indeks meningkat naik, harga saham meningkat naik. Lepas tu kau nampak indeks BSKL meningkat. Tapi it's not melambangkan ekonomi. Dia ada satu lagi idea. Satu lagi, kalau kita tengok apa yang kerajaan kita, dia bukan sekadar dia tak identify problem. Dia tak identify problem. Lepas tu dia anggap masalah ekonomi kita kena kurangnya pelaburan dan asing aja. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.